Penatnya. Dah lah baru siap buat video. Nanti kena buat pula. Kalau tak subscriber makin sikit kalau lama tak buat. Beginilah hidup subscriber. Macam Game Monster tak apalah. Nak makan apa? Pizza komang sangat. Okay, kita ambil susu lah. Susu ni expire lah. Lepong tak makan lah. Lain kali kena minum selalu. Ambil coklat je lah. Nak buat gana sekarang ni. Tengok jap kat TV3 ada benda. Penatnya dah kehidupan sebagai seorang YouTuber ni. Tapi Kang, mana remote saya sekarang ni? Mana remote? Tak. Apa ni? Apa? Puasa. Lauk dah tak ada. Gana nak sahur esok. Aduh, lauk memang tak ada ni, licin. Tak ada, kebanyakannya dah expired. Padang lah. Nak buat benda sekarang. Mi. Dah pukul berapa 6:30. Weh, 6:20. Alamak. Subuh 6:22. Alah, baru habis sahur. Tak sempat minum pun lagi. Dah kena solat subuh dulu. Lepas tu kita pergi solat subuh. Lepas tu tengok TV sekejap lah. Baru je nak tu. Sekejap. Solat dulu subuh. Okay, dah siap solat subuh. Kita tengok dulu lah cerita. Nak buat benda sekarang ni. Apa ni? Syadi call pula. Ajak main. Tanya. Nak main. Ajak main bola kat rumah dia. Penat lah weh. Sorry lah weh. Main game je dah kat rumah kau. Bazir masa je weh. Okey lah. Cepat sikit. Cepat pula. Kita pula yang kena cepat. Dia yang ajak, kita pula yang kena cepat. Cepat. Duduk lah, sabar dulu lah. Benda pula ni. Siapa pula call? Mana? Astaghfirullahalazim. Cancel pula. Penat je. Dah lah. Balik rumah je lah kalau kita. Dah lah penat ni. Ngah kali boleh pula cancel. La ilaha illallah. Kenapa lah Skype buat ni siapa dalam ni? Kejap. Kali ajak macing. Tak penat lah weh. Sorry lah weh. Kenapa dia orang ni suka ajak masa bulan puasa? Sebab banyak masa tak? Orang dah penat dah ni. Buat kerja dulu lah. Bising lah rumah sebelah. Benda ni bisingnya. Orang nak tu pun tak boleh. Mana ni? Woi, diamlah sikit. Kena pergi kat tu lah. Buat kerja kat taman lah. Orang suruh diam dah woi. Orang suruh diam. Dia tak nak tu lagi. Bertuah punya budak. Kita duduklah dulu.
Penat lah weh. Dia orang ni. Sedapnya. Salah kedai. Salah kedai weh. Lapornya member. Siapa tu salah? Lapor sangat. Benda sekarang nak buat benda. Nak buat benda ni sekarang. Buat kerja. Kejap kedai runcit tu. Dah mana beli dah kira barang-barang untuk esok orang. Untuk sahur esok berbuka nanti pun belum. Belilah je barang. Duit pun ada sikit ya ni sekarang. Memang tiap-tiap hari spend duit je. Tak pernah nak tu sikit. Penatnya. Ada apa ni? Lepas tu ada apa pula ni? Dah habis-habis lagi ke? Banyaknya kena beli ni. Sekejap. Okey, semua barang dah cukup rasa. Mujur lah kedai ni. Apa tu Touch and Go je. Apalah yang jadi agak-agak. Balik rumah dah pula. Penat dah ni. Mana rumah ni? La ilaha illallah. Maklum dah baru lepas sewa ni sebenarnya. Benda ni. Pintu cepatlah weh. Sesat dah ni weh. Ni sesat dah weh. Rumah diri pun tak ingat jalan. Jap. Macam ingat jap. Jap, saya nak guna kuasa gojo lah senang. Teleport ke rumah nombor sebelah dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1 dan kuasa teleportasi. Tak jadi. Sekejap. Kuasa teleportasi. Okey, berjaya. Simpan dulu sikit bak. Okey, duduk santai. Penatnya. Benda nak buat sekarang ni. Penat, lambat lah. Apa nak buat ni sekarang ni? Bosannya. Nak buat benda sekarang ni. Benda pula ni. Benda pula ni. Ada. Tak salah minum. La ilaha illallah, puasa. Puh. Masuk. La ilaha illallah. Mana sing? Mana sing? Puh. Boleh pula terminum. Terminum lah weh. Sekejap rumah sebelah ada lah makanan. Makanan ni pun mungkin dalam 10 hari je kot bertahan. Sekarang nak buat benda. Apa kata kita main kat luar dulu? Pukul. Kita pergi duduk dulu. Pergi jalan-jalan dulu lah. Baru tu sikit. Penat.
Boleh pula tersalah. Sekejap, mandi dulu. Mandi. Okey, dah siap mandi. Sekejap. Tukar baju. Takkan nak pakai baju sama je. Okey, jangan tukar baju. Mesti tuang lama ni. Perempuan kau banyak hiasan gini. Lain kali nak cabut juga hiasan ni. Okey, jom keluar. Dah maghrib dah. Lah, saya pakai baju berapa minit tadi? Tak apa, kita makan kat luar. Let's go, kita pergi. Dah. Mana ni? Okey, kedai burger. Boleh lah kedai burger. Kedai burger. Kita makan dulu. Duduk. Style. Salah. Makanan dulu. Ambil makanan dulu. Alah. Ni nak makan. Dah duduk. Okey, mantap. Dah siap makan. Jom kita makan sampai habis dulu. Okey, dah nak habis dah ni makanan ni. Nikmatnya dapat lepas bukan ni nak bagi anda. Benda ni. Apa? Bazar Ramadan start esok. Yeay, bazar Ramadan start esok. Yeay. Boleh. Makan sedap. Okey, mari kita tengok. Okey, pukul 5 dah buka dah. Pukul 5:30. Okey, mantap. Maklumat baru lah pukul 6. Pukul 6 lah. Okey. Kita balik rumah. Kita target. Okey, sampai di situ sajalah video kita hari ini. Okey, jangan ingat kalau tak sahur tak boleh puasa. Okey. Lepas ni video korang dah tahu dah. Mesti pergi bazar Ramadan. Tapi tak sure lagi, takut ada idea lain. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.